Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak tambah nilai dengan menggunakan Tunwow 250. Tambah nilai untuk top up. Kita menggunakan Tunwow, ini Cellcom Digi. So kat sini kita punya main road kita, home kita dalam app Tunwow. So kalau nak top up, kita klik saja top up kat sini. Okay. So dekat sini kita boleh pilih lah. Kalau kita nak top up RM60. Okay. Kita terus boleh menggunakan FPX Online Bank ataupun menggunakan e-wallet. Ini TNG. Okey. Dan sebagainya lah. TNG. Shopee. Okey. Banyak lagi lah yang ada dekat dalam ni. Shopee pun boleh dia tarik daripada Shopee. TNG. Okey. QRP pun ada. Saya tengok tu. Okey. Kalau kita nak gunakan FX Bank, kita boleh proses kat sini. So dia akan gunakan terus pergi ke mana-mana bank yang kita guna untuk kita tarik daripada bank, masuk untuk top up ke dalam app Tunwow. Okey. Okey, sangat mudah. Alright, yang keduanya, bila kita dah top up, kita boleh subscribe dia. Okey, dekat sini dia ada plan FU. Nanti saya akan buat satu tutorial video lagi. Macam mana pula kita nak top up menggunakan hashtag 128. Ini tanpa menggunakan app. Okey. Yang kedua pula, macam mana kita cara untuk kita top up ahli lain dengan menggunakan app kita ni, app Tunwow untuk top up telco lain pun boleh, ataupun kita nak top up member Tunwow punya pun boleh. Kita kena top up juga kat sini. Berapa pun kita top up, RM50 ke apa, kalau dia nak top up, kita boleh guna sama sistem FX Bank, SBI Bank pun boleh, e-wallet, Tersenggol pun boleh. Proses sama. Bila dah masuk apa semua, duit akan masuk dekat sini. So, bila dah masuk, kita boleh pilih lah top up untuk line apa yang dia nak gunakan. Line Digi, Tunwow, Tuntalk, Maxis Plan. So, kita kat sini, Tunwow, kita menggunakan Digi lah. So, masukkan nombor dia apa semua. And then kita proses semua. Okay. Sangat-sangat mudah. So, kalau kita dekat sini, dia ada auto. Kita boleh setting. Kat sini, auto top up. Okay, pastikan kita dah ada. Kalau kita biasa sebulan kita langgan, kita biasa pakai RM60, pastikan kita dah ada dekat credit balance ni ada RM60. Okay.